Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sahabat trader semua. Untuk video kali ini saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan iaitu SOP ataupun cara menggunakan indikator low high breakout dan juga Smart Money Flow Index GCDC. Okey, yang pertama sekali kita lihat dari segi time frame. Okey, untuk time frame cadangan saya ialah 30 minit, 15 minit, 5 minit dan 1 minit. Dan yang paling tinggi ialah 30 dan juga 5 minit. Ini cadangan saya lah. Tuan-tuan boleh sesuaikan ikut tuan-tuan sama ada nak gunakan time frame yang lebih besar ataupun yang kecil. Untuk yang kecil saya suggest 5 minit dan 1 minit. Okey, untuk yang sederhana 30 minit. Okey, kemudian dari segi pasaran, boleh gunakan ini untuk market ataupun instrumen khususnya untuk sawit, kemudian untuk stok saham bursa ataupun global stock, cryptocurrency dan juga futures yang lain, contohnya crude oil ataupun soya. Kemudian yang ketiga dari segi SOP entry, lihat sini ya tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah tuan-tuan pastikan adanya signal akar ni trigger ya tuan-tuan. Okey, pastikan dia dimulai oleh signal akar, kemudian diikuti oleh signal B. Yang ni adalah untuk buy. Kemudian pastikan Smart Money Flow Index ni ataupun banker ni, yang merah ni adalah banker, yang kuning ni adalah Smart Money. Jadi pastikan yang merah ni berada di atas level 50. Okay, di atas yang atas ni dot-dot ni adalah level 50. Jadi bila dia ada di atas, jadi momentum dia kuatlah sini. Lebih-lebih lagi apabila merah ni melepasi garis putih. Yang ni garis putih adalah line banker. Yang ni field background dia, volume dia. Kemudian untuk sell pula, okey, untuk sell, okey, mesti bermula dengan pucuk. Okey, mesti bermula dengan pucuk. Kemudian diikuti oleh sell signal S yang ni. Okey, kalau macam ni pucuk dah ada. Okey, sell. Macam ni akar walaupun ada buy, kenapa tak masuk? Sebab dia berada di bawah level 50. Masih didominasi oleh seller lah sini. Okey, selling pressure dia sangat kuat sini. Okey, contohnya sell, pucuk, diikuti oleh S. Okey, bila ada S baru kita entry. Okey, dan juga tengok sini seller mendominasi dalam pasaran. Hijau dia semakin kuat sini. Line biru je di atas. Okey, line biru ni untuk retailer. Retailer menguasai. Jadi volume dia tak lebih kepada sell lah sini. Okey. Iaitu untuk buy dengan sell. Okey, kemudian kita tengok di mana kita nak entry, price dia. Okey, tuan-tuan tengok sini ya. Okey, contohnya akan ada keluar, kemudian B triggered untuk buy pullback ni. Kemudian entry-nya ialah di area sini. Okey. Di tempat dia breakout sini. Ni adalah entry price. Okey, jadi lepas pastikan signal B ni close, kemudian kita in harga di area sini. Okey, kemudian untuk stop loss letaklah 10 hingga 15 ke bawah. Okey, ke bawah ni 10 hingga 15. Okey, untuk TP pula, untuk TP anda boleh, tuan-tuan boleh base kepada smarter trend ni. Okey, cuma smarter trend ni bila dia cross down, sebab kita nak TP, mungkin dia akan cross down sebab kita nak TP. Jadi dia akan lambat lah. Di mana tengok sini, bar sini baru dia tunjuk trigger. Jadi dia lambat. Jadi untuk cadangan saya ialah untuk TP tuan-tuan setkan adalah 15 hingga 20. Okey, ticks. Kita gunakan tick price. Okey, itu lebih selamat dan lebih memadai daripada menggunakan trailing macam ni. Okey, sebab bila kita guna trailing, cross down, X cross ni dia akan lambat trigger. Jadi kita dah dalam mode profit, kita TP sahaja.
Okey, contohnya macam ni, dia hampir dengan semata trend ni, tuan TP terus bila dah capai 15 ataupun 20 ticks. Jadi anggaran risk and reward kita ialah 1.5. Lebih kurang gitulah, 1 ataupun 1.5. Okey. Untuk buy dan juga sell, untuk setup entry price, stop loss dan juga TP. Okey. Kemudian volume kumulatif. Okey, tuan-tuan tengok sini. Ini ni juga ada state kepada volume bagi pivot low. Ni low dia, yang ni higher, yang ni lower. Jadi dia akan state volume kumulatif setiap trend. Okey, macam ni bermula daripada higher ni turun ke bawah ni. Ini adalah volume kumulatif yang terkumpul, iaitu 2.75K. Jadi kegunaan volume ialah sebagai petunjuk kepada kita jumlah volume atau penguasaan pasaran sepanjang trend yang berlaku, ataupun sepanjang swing low ataupun swing high yang berlaku. Okey. Contohnya macam ni, kita tengok. Okey. Pada masa 10.5 ni, masa waktu apa memang tinggilah dia punya volume. Jadi bila trend menurun ke bawah, dia buat low yang baru, dicatatkan bahawa 9.59. Maksudnya sini volume jualan semakin berkurang. Salah satu tanda juga bahawa market mungkin akan potensi untuk buat reversal. Lebih-lebih lagi apabila ada volume yang dalam bentuk divergent. Okey, contoh macam ni tuan-tuan. Okey, bermula dengan volume 13K ni kan. Okay, untuk trend bearish yang sebelum. Kemudian dia buat higher. Kemudian dia buat lower lagi. Dan volume semakin berkurang. Maksudnya selling pressure dia semakin berkurang. Salah satu petanda bahawa trend market akan buat reversal. Contoh sini sekali lagi dia buat low, dan low juga semakin berkurang lagi di sini. 3 kali low ni, pivot low ni semakin berkurang. Okey, kemudian kita tengok ada akar, ada buy, buy dan juga GC. Okey, GC dan juga GC2 dah ada kat sini. Kemudian banker telah pun melepasi level 50 dan berada di atas line putih. Sini kuatlah sini. Jadi boleh masuk buy sinilah. Okey. Kemudian untuk volume kumulatif ni juga tuan-tuan tengok untuk divergent. Tuan-tuan mungkin sudah saya harap tuan-tuan fahamlah divergent ni macam mana. Okey, maksudnya apabila harga semakin buat low, contohnya dia buat low lagi sini. Okey, ni low pertama, low kedua dan low yang ketiga. Bila dia harga semakin turun, 13.6 contohnya sini 2K kat sini. Salah satu tanda yang sangat besar bahawa potensi yang tinggi bahawa market akan buat reversal, iaitu berlawanan. Price semakin menurun tetapi volume semakin berkurang. Kalau dia kita buat dalam bentuk indikator, dia akan macam ni ke atas. Okey. Swing low dia. Tapi harga berlawanan dengan harga, swing low dia semakin rendah. Jadi sini ada divergent. Satu tanda bahawa harga akan buat move up ke atas. Okey, itu gunaan volume lah. Yang ni kita buat state pivot low lah, volume. Indikator dia pun ada OBV, OBV, on balance volume. Jadi saya gunakan ini sajalah sebagai petunjuk kepada kita. Okey. Yang itulah antaranya SOP entry. Okey, yang pertama sekali akar. Okay, tuan, saya ulang sekali lagi. Akar. Kemudian ada buy. Kemudian
smart money ni merah berada di atas level 50. Okey, kat sini. Okey, dia ufak ke atas sini. Ni adalah momentum untuk buy. Jadi momentum dia kuat sinilah, momentum untuk buy semakin kuat. Okey. Sama juga untuk sell. Pastikan ada signal pucuk. Okey, dengan pucuk diikuti oleh S. Jadi kita masuk kat sini. Okey, ni entry price dia. Okey, kemudian target di bawah ni sama ada di sini. Okey, kenapa saya kat sini? Yang pertama, target sebab dia ada low sebelum sini. Okey, kemudian kalau nak teruskan nak hold position boleh juga selagi smarter trend ni tak buat reversal. Contohnya di sini. Tanda dia di sini. Okey, contohnya kita masuk sini, GCDC pun ada kat sini. Momentum berada di bawah level 50, kuning, putih berada di atas merah ni. Okey, di atas merah ni, jadi momentum dia semakin kuat untuk harga turun. Okey, target di sinilah. Selagi dia tak betul berubah jadi hijau. Okey, kalau dia dah buat base ini, kita close lah posisi kita. Okey. Saya rasa tu sajalah untuk SOP manual penggunaan indikator ni. Okey. Sekiranya tuan-tuan ada keperluan, boleh bertanya di ruangan komen lah. InsyaAllah saya akan berikan maklumat, jawab setakat yang termampulah. Semoga apa yang saya jelaskan ini memberi manfaat kepada tuan-tuan semua. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.